wabarakatuh. Ramadan Karim. Apa khabar sedang penonton yang dirahmati? Kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berjaya sampai ke fasa akhir di dalam bulan Ramadan, iaitu pada 10 Ramadan yang terakhir. Sedang penonton yang dirahmati dan disayangi, baginda Nabi SAW apabila tiba pada 10 Ramadan yang akhir, maka baginda Nabi SAW akan memperhebatkan dan mempersungguhkan ibadat baginda Nabi di 10 yang akhir ini. Kita semua sedar bahawasanya baginda Nabi SAW adalah satu orang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diampunkan dosanya sebelum dan selepas. Akan tetapi baginda Nabi SAW apabila ditanya tentang kehebatan dan kesungguhan beribadat, maka baginda Nabi SAW menjawab dengan mengatakan, afala akuna abadan syakura, tidak bolehkah aku menzahirkan kesyukuran, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur. Beberapa amalan yang boleh kita perhebatkan ketika berada pada fasar akhir ini, ketika berada pada 10 yang akhir, antaranya adalah kita melakukan qiyam Ramadan. Sesungguhnya daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda, bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melakukan qiyam pada bulan Ramadan dengan penuh dengan keimanan serta pengharapan, mengharapkan keampunan, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu ataupun dosa-dosa yang sebelum. Yang kedua, hendaklah kita memperhebatkan dan memperbanyakkan bacaan Al-Quran walaupun kita telah berada di fasa akhir. Sebahagian daripada kita mungkin telah berjaya mengkhatamkan Al-Quran, akan tetapi bukanlah bermaksud Al-Quran itu perlu ditinggalkan. Maka sekadar itu perkongsian kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita berjaya melepasi Ramadan pada tahun ini dengan Ramadan yang mendatangkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada satu ketika baginda Nabi SAW pernah mengaminkan doa yang didoakan oleh malaikat Jibril. Alangkah rugi dan malangnya mereka yang bertemu dengan bulan Ramadan, keluar daripada bulan Ramadan tanpa mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan marilah sama-sama kita memperbanyakkan doa khusus buat saudara-saudara kita di Palestin dan di negara-negara Islam yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan dan Allah berikan ketakwaan kepada kita pada tahun ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.